Antara yang best di Famosa Safari ni adalah dia punya animal fantasi dia. Korang boleh tengok binturong berjalan macam ni. Kalau pergi weekend memang ramai orang lah. Tapi memang best tengok anak aku berdua tu boleh duduk jauh daripada mak ayah diorang. Sebab diorang ni memang sangat suka binatang. Lepas tu dia akan bawa keluar ular dengan iguana ni. Pakat-pakat lah sentuh. Ya Allah, berani betul. Dan kalau sentuh ular ni, betul lah kulit ular memang sejuk. Padanlah dia adalah binatang yang berdarah sejuk. Lepas tu boleh tengok pertunjukan kucing macam ni. Siapa yang suka kucing memang suka lah. Macam-macam persembahan yang ada dekat sini. Aku ambil sikit-sikit je lah. Kalau tak enjoy lah kalau korang datang sini. Korang dah tahu macam-macam. Jadi sebenarnya kalau datang ke Famosa Safari ni, korang kena ikut jadual dia. Jadi seawal 10 pagi dah kena sampai. Jadi bila korang ikut jadual show-show dia tu, korang boleh tengok semua show yang ada di Famosa Safari ni. Berada yang bercakap tu, aku rasa sejak anak aku kecil lagi sampai dah besar ni pun masih orang yang sama. Memang best lah kalau kata dia handle event ataupun show ni. Lepas tu korang boleh tengok kerbau senyum macam tu. Tu dia. Apa lagi? Kejap lagi aku sambung lagi. Alright?